Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast edisi Alkisahnya BLK. Dan ini merupakan episod kedua, lanjutan daripada episod pertama yang terdahulu. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, saya Nurul Hidayah dan bersama-sama saya pada hari ini ialah tetamu yang tidak asing lagi, iaitu Cik Ahmad Najib Arifin atau juga dikenali sebagai Cik Naj. Jadi sebelum kita memulakan episod kedua kita pada hari ini, ingin kita tayangkan VT untuk tontonan semua. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, untuk edisi kedua kita pada hari ini masih berkisar tentang aktiviti dan juga kejayaan sebagai seorang jurubahasa. Jadi ada banyak persoalan yang kita nak ajukan kepada Cik Naj pada hari ini, rentetan daripada persoalan-persoalan yang masih belum dapat dijawab secara mendalam pada episod pertama. Saja kita simpan untuk kita bawa ke episod kedua pada hari ini. Dan sebelum kita pergi kepada banyak persoalan-persoalan yang bermain di fikiran kita berkaitan dengan aktiviti kejurubahasan ini, pertama sekali saya nak tanya pada Cik Naj, apa projek terkini yang Cik Naj sedang ataupun baru saja selesai kendalikan? Kalau boleh kongsikan mana yang boleh kita nak tahu kan, sama-sama nak tahu ni. Silakan Cik Naj. Baik, sebenarnya projek-projek saya banyak dan bertindih-tindih pula tu. Jadi ada yang terjemahkan buku, ada terjemahkan dokumen, ada yang kerja jurubahasa ataupun interpreter, dan termasuk baru-baru ni lawatan rasmi Presiden Erdogan dari Turki. Jadi saya pun jadi jurubahasa dalam syarahan yang diberikan oleh Presiden Erdogan itu, dan macam-macam lah kerjanya. Jadi pokoknya, kalau kita betul-betul masuk menceburi diri dalam kerjaya jurubahasa dan penerjemah ni, memang satu kerjaya yang membawa banyak rezeki, insyaAllah. Okey, saya tertarik tadi banyak aktiviti yang terlibat. Ada yang terjemahan, ada yang melibatkan aktiviti kejurubahasaan. Dan yang saya tertarik tadi berkenaan dengan lawatan rasmi berkaitan dengan Presiden Turki. Boleh terangkan lagi tak, ada tak cabaran? Sebab ini lawatan rasmi, dia bukan perkara biasa. Tak semua orang boleh. Dan bermakna Cik Naj juga boleh bertutur dalam bahasa yang berkaitan. Ini dah termasuk dalam tujuh bahasa yang dimaksudkan. Boleh Cik Najib terangkan lagi, apa lagi yang menarik berkenaan dengan lawatan rasmi ni? Yang pada saya lah, yang menarik tentang lawatan Presiden Erdogan itu ialah sebagai Presiden negara Turki, beliau tak segan silu bercakap hanya dalam bahasa Turki. Okey. Walaupun beliau boleh bahasa Inggeris tu. Beliau boleh berbahasa Inggeris. Tapi tanpa segan silu, beliau memilih untuk di depan halayak Malaysia dengan segala orang Malaysia, dengan duta-duta lagi apa semua, beliau berbahasa Turki. Beliau tak kisah orang faham tak faham, cerita-cerita lain. Tapi itulah sebabnya kita ada para jurubahasa. Jadi jurubahasa tu malah dia rombongan delegasi Turki itu dia memang bawa jurubahasa juga. Jadi kiranya saya ni tak berapa diperlukan sangat lah sebenarnya, sebab dia dah bawa dah. Tapi kita ni sebagai backup lah. Dan ada beza sikit. Okey, untuk jurubahasa yang dibawa dari Turki, dia fasih bahasa Turki ke Inggeris. Kita bahasa Turki ke Melayu. Jadi itu kelebihan kita lah, sebab ini bahasa kita. Jadi pada saya, itu satu benda yang sangat membawa penekanan pada saya. Ini memang seorang presiden negara yang berdaulat, dan beliau tak kisah, cakap je bahasa sendiri, dan orang lain akan mau tak mau, orang lain akan cuba. Macam kita juga, bila tahu Presiden Erdogan akan berbahasa Turki, ITBM pun sibuk bawa jurubahasa kita sendiri. Bukan saya seorang, ada lagi seorang malahan. Jadi kita akan pastikan yang orang kita akan faham apa yang disampaikan oleh Presiden Erdogan itu. Jadi itu salah satu pengajaran pada saya, jangan segan silu untuk menggunakan bahasa kita. Sebab itu memang hak kita. Itu memang kebiasaan kita, itu memang budaya kita, itu memang satu
satu kebanggaan kebangsaan kita. Okey, so maknanya bahasa yang utama tu kita nak transfer ke bahasa Melayu kan. Tapi saya tertanya-tanya juga kan, banyak bahasa ni dalam kalangan jurubahasa profesional ITBM khususnya, kita memang jurubahasa kita menguasai banyak bahasa, polyglot. Kan Cik Nash adalah salah seorang orang kata insan terpilih yang boleh menguasai banyak bahasa. Jadi saya soalan ni luar daripada yang asal. Tak apa. Dalam banyak-banyak bahasa ni, bagaimana Cik Nash menentukan bahasa yang hendak dipilih untuk dipelajari, didalami untuk tujuan aktiviti kejurubahasaan? Adakah dipilih sebab ini bahasa yang UNESCO, bahasa utama dunia kan, ataupun kerana minat, ataupun ada sumber lain yang menyebabkan okey, saya pilih bahasa ni, saya takkan pilih bahasa lain? Silakan Cik Nash. Okey. Dalam soal memilih bahasa yang mana satu kita nak gunakan, ini selalunya memang jawapannya persoalan peribadi. Dan saya lihat ada tiga cara. Tiga cara. Pertamanya, dalam pilihan peribadi tu, kadang-kadang betul-betul peribadi. Contohnya, dia bernikah kahwin dengan orang yang bahasa lain. Jadi mau tak mau dia pun belajar bahasa suami atau isteri dia, dan suami atau isteri pun sama juga mungkin belajar bahasa Melayu ataupun yang berkait. Jadi itu satu. Jadi kebetulan jadi ada jurubahasa yang dia tercebur dalam bidang kejurubahasaan ataupun terjemahan ni sebab tengok-tengok dia dah boleh faham bahasa ialah suami dia orang Jepun ke ataupun isteri dia orang Perancis ke apa, jadi dia dah belajar. Jadi kebetulan sambil dia dah tahu bahasa tu, baik buat duit sikit. Betul. Itu satu. Keduanya, minat sendiri. Macam setengah orang macam yang saya kenal, orang Malaysia kita, dia minat K-pop. Dia minat K-drama. Betul. Jadi atas minat tu, kekuatan budaya Korea tu, dia belajar bahasa Korea. Dia belajar bahasa Korea, belajar sendiri tau. Jadi masa dia belajar tu bukanlah sebab dia nak cari duit, bukan sebab dia nak cari kekasih, bukan. Dia memang minat. Dan kita tak boleh salahkan dia, itu hak dia. Dan baguslah mencari apa-apa ilmu tu bagus. Dan jadi dia belajar. Jadi tengok-tengok lepas tu dia dah tahu bahasa Korea, apa boleh kita buat? Jadi penerjemah lah. Ataupun jadi jurubahasa. Itu satu lagi. Kemudian yang ketiga, ini memang profesional. Itu dia teliti, dia meneliti. Dia tengok, UNESCO ni guna bahasa ni ataupun guna bahasa apa semua kan. Jadi dia tengok, ini ada pasaran ni. Ada kegunaan dia. Jadi dia belajar bahasa tu. Itu macam-macam lah, mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Spanyol, mungkin apa-apa bahasa kan. Jadi itu memang satu apa yang dipanggil sebagai pilihan yang sedar, conscious decision. Jadi ada tiga cara itulah untuk pilih bahasa apa untuk digunakan. Dan ialah setengah orang dia cuma belajar sendiri saja, yang terutama yang dua pertama tadi dia untuk kegunaan sendiri saja, suka-suka sendiri saja. Tapi lambat laun, terutama yang ketiga tu, memang dia pilih sebab dia nak masuk kerjaya jurubahasa ataupun terjemahan dan dia gunakan bahasa tu. Okey. Banyak sebab, banyak puncanya. Banyak puncanya. Tapi akhirnya bergantung pada kita sendirilah juga sebenarnya. Mana yang sesuai dengan keupayaan kita. Okey, jadi banyak aktiviti tadi yang dah disebutkan, kerjanya, jenisnya, skopnya kan. Dan bidang yang pelbagai kan. Ada yang bidang ini, ada yang bidang ini, dan ada yang melibatkan campuran ataupun orang kata merentas bidang bila kita melakukan tugasan, terutamanya kejurubahasaan. Jadi antara semua bidang-bidang ni, sebab Cik Nash pun daripada bidang architecture kan, daripada latar belakang seperti itu kan. Jadi bila buat aktiviti kejurubahasaan, kita tak boleh nak membuat banyak pilihan kan. Apa yang diberi kita buat berdasarkan kepada kredibiliti dan profesionalism yang kita ada. Tapi untuk Cik Nash sendiri dah berkecimpung sekian lama kan, bertahun lamanya, bidang apa yang paling mencabar? Dan adakah memang Cik Nash ambil je semua bidang ataupun memilih-milih juga? Adakah ada orang kata memilih tersebut dalam apa kita melakukan aktiviti yang berkaitan tu? Silakan. Baik. Malaysia ni bukanlah satu negara yang besar dan tak pula negara kecil. Kita ni negara sederhana. Sederhana antara besar dan kecil. Dan pasaran kita pasaran sederhana juga. Dan ini bermaksud kita ada orang sendiri, orang dalam Malaysia, seperti saya, seperti rakan-rakan kerja saya yang jurubahasa dan yang buat terjemahan. Dan tapi kita tidak cukup besar sehingga kita boleh menjadi jurubahasa ataupun penerjemah yang spesialis, yang
pengkhususan gitu. Okay? Kalau negara besar macam Amerika ataupun tak payah Amerika, sebenarnya macam Britain ataupun negara-negara Eropah yang besar sikit, Indonesia contohnya, India, apa lagi China ada. Jadi mereka ada jurubahasa yang khusus untuk satu bidang tu saja. Sebab pasarnya besar. Jadi yang jurubahasa untuk contohnya lah bidang dia orang kata day in day out dia buat bidang medical saja. Day in day out masuk keluar setiap hari dia buat bidang seni bina saja. Sebab pasarnya cukup besar, dia boleh hidup macam tu. Tapi kita tak cukup. Jadi para jurubahasa kita mesti menjadi apa yang dipanggil sebagai generalist. Generalist ni orang yang berkemahiran umum. Dia boleh tahu semuanya, sebab bila dia dapat satu panggilan untuk kerja jurubahasa ataupun buat terjemahan, susah nak memilih. Kalau dia terlalu memilih, alah yang ni tak nak lah, yang tu tak nak lah. Bukan tak nak sebab sombong, tak. Sebab dia rasa dia tak ini kan. Jadi tak cukup kerja lah. Tak cukup nak hidup, tak cukup. Jadi mau tak mau jurubahasa kita ada kelebihan. Lama-lama dia faham, dia kena jadi generalist. Dia kena tahu sains, dia kena tahu perubatan, dia kena tahu budaya, dia kena tahu pelancongan, dia kena semua dia kena tahu. Sebab bila masa dia akan dapat kerja ataupun kita panggil job yang dalam macam-macam bidang. Okay? Dan jadi itulah jawapan dia, di mana saya sendiri pun walaupun saya alhamdulillah, dan ini satu lagi hujah ataupun poin yang penting memang saya nak sampaikan dalam episod ini. Macam saya, selain daripada buat terjemahan dan ahli bahasa, interpreting, saya memang seorang arkitek, jurubina. Dan jadi saya memang dah ada satu kemahiran induk dalam diri saya. Ya, walaupun saya tidak bekerja sebagai arkitek lagi, dulu pernah 7 tahun saya kerja arkitek. Tapi bila saya tengah masa-masa yang sepi sikit, tak adalah apa banyak job, orang panggil saya untuk kerja-kerja lain yang berkait dengan contohnya warisan seni bina, architectural heritage. Saya buat kajian, saya tulis makalah, saya tulis buku, saya dijemput untuk bagi ceramah berbayar apa semua. Jadi ini satu perkara yang saya rasa penting untuk semua orang yang menceburi bidang terjemahan dan ahli bahasa ataupun kejurubahasaan ini. Jangan bergantung pada terjemahan saja. Ya. Tapi ini untuk kebaikan bersama ni. Pastikan yang kita juga ada satu kemahiran ataupun kepakaran yang boleh kita gunakan untuk masing-masing sepi sikit. Okay? Sebenarnya kerja terjemahan dan jurubahasa dia bermusim-musim. Jadi contohnya kadang-kadang banyaknya kerja masuk sampai tak ketanganan. Banyak kerja, tak sempat, kita terpaksa tolak baik-baik sebab memang tak boleh buat. Tak ada, pada hari yang sama 2-3 benda, 2-3 acara ini, jadi memang tak boleh buat kan. Macam saya pun kadang-kadang pagi satu kerja, tengah hari satu, malam satu kerja lain, terjemahan dan jurubahasa ni. Jadi kita kena pandai-pandai bila masa tengah sepi sikit, musim yang tengah tak ada kerja, kita buat benda lain. Tapi yang besar ni dia berkait. Maksudnya kalau kita macam contohnya lah kalau seseorang itu dia memang dia masuk kerjaya terjemahan, kerjaya ahli bahasa dan sebagainya, bagus, okey. Tapi apa salahnya kalau dia suka memasak? Kalau dia suka memasak, jadikan diri dia pakar memasak tu. Jadi nanti bila ada je, macam saya pun pernah dapat kerja yang orang minta untuk jadi terjemahan untuk acara memasak dokumentari TV. Jadi dia dah ada kepakaran tu. Jadi siapa-siapa ITBM boleh salurkan dia kepada permintaan untuk dokumentari memasak ataupun acara memasak dengan chef-chef yang terkenal kan. Sebab kadang-kadang acara ataupun projek tu dia perlukan beberapa bahasa ataupun untuk meluaskan pasaran. Okey, chef tu cakap bahasa Melayu. Jadi sambil chef tu cakap bahasa Melayu, cerita apa semua, jadi jurubahasa tu bersebelahan dengan dia, dia akan menceritakan dalam bahasa Inggeris. Jadi pasaran tu lebih besar. Okay? Jadi kalau macam saya ni walaupun saya memang boleh dikatakan pakar kebudayaan, tapi saya tak pandai masak.
Saya tak pandai masak. Jadi kalau saya dipanggil untuk kerja macam tu, banyak homework saya kena buat lah. Nak kena belajar, nak tumis ni apa benda, apa semua kan. Sebab pernah saya buat, saya kena belajar tau. Kena tanya isteri, ini tumis ni apa maksudnya, apa. Sebenarnya kita nak terjemahkan chef tu bercakap. Faham. Tapi kalau seseorang tu dia memang dah dia dah memang memasarkan diri sebagai orang memang minat masak, dia pandai tentang istilah-istilah masak, dah terus panggil dia dah. Senang. Kan senang. Jadi sama juga bidang-bidang lain, perubatan, bidang macam saya seni bina dan kebudayaan ataupun warisan budaya, itu saya. Dan mungkin ada yang lain dalam bidang macam-macam lah, bidang sukan. Kan saya terus terang, kalau saya diminta buat ahli bahasa untuk bola sepak, saya kebil juga ni nak, sebab saya ni bukan orang sukan. Saya memang tak bukan bidang saya. Jadi kalau dah terpaksa boleh buat, dan seorang jurubahasa ataupun penerjemah yang bagus, yang profesional, dia akan belajar, dia akan sedaya upaya sebelum kerja tu, dia akan cari istilah-istilah yang betul, dia akan tanya pakar-pakar lain, dia kata, jadi bila sampai masanya dia dah yakin dia boleh buatkan. Tapi satu kerja lah kan. Kalau memang dari awal dah pakar, selari dengan kejaya terjemahan ataupun kejaya ahli bahasa tu, dia memang dah pakar bidang tu, senanglah. Kan itu yang banyak orang lupa. Jadi bukan apa, kadang-kadang kita nak menarik orang untuk masuk kejaya jurubahasa, kejurubahasaan, terjemahan dan sebagainya, dia cuma terfikir, alah kalau buat tu boleh buat duit ke apa ke. Okey, jadi saya ulang lagi, kalau kita betul-betul buat dengan cara yang elok, mahir, pakar, dan kita dapatkan pensijilan yang betul daripada ITBM apa semua, sebenarnya boleh hidup. Boleh hidup. Cuma maksud saya, kita nak lebihkan lagi diri kita. Janganlah diam dan cukup dengan hanya itu saja. Betul. Jadi kita luaskan lagi. Luaskan tu akan membawa balik kepada kebaikan dan kelebihannya akan berbalik pada kejayaan terjemahan ataupun kejurubahasaan kita tu. Tapi bila saya tertarik tadi kan, bila Cik Nash sebut kita tak ada peluang banyak untuk memilih, terutama untuk pasaran tempatan kan, kecuali kalau di luar negara-negara besar, negara maju dan sebagainya. Jadi maaf tanya, adakah ini menyebabkan wujudnya satu situasi kita panggil jack of all, master of none dalam kalangan translator kita, ataupun mungkin ada baiknya juga belajar mengkhusus? Jadi maksudnya jurubahasa atau penterjemah ni kena pergi meneroka, berada di tempat luar yang lebih besar tapi lebih mengkhusus skopnya. Bagaimana pendapat Cik Nash sendiri? Pro and cons tu kan. Betul. Okay. Jadi pertamanya ingin saya tekankan ungkapannya je sebut tadi, jack of all trades but a master of none. Maksudnya kita pandai dalam macam-macam benda tapi tidak pakar dalam mana-mana. Betul. Sebenarnya itu tak salah. Itu tak salah ya. Dalam bahasa Inggeris pun jack of all trades but a master of none, itu hanya satu penjelasan tentang seseorang punya kebolehan yang meluas, tapi dia bukan pakar dalam mana-mana satu. Jadi itu tak salah. Dan malahan itu ada kelebihan dia sendiri. Jadi maksudnya kalau apa-apa kerja yang kita diminta, kita bolehlah ambil, sebab at least kita jack. Kalau bukan master. Betul. Jack itu dalam maksud ni ialah orang yang boleh. Dia berkebolehan, bukan berkepakaran. Jadi tak apa, itu boleh dijadikan satu perkara umum untuk dibuat. Tapi saya cadangkan, jack of all trades but a master of one. Daripada master of none. Betul. Master one or two, apa saja, satu atau dua. Satu atau dua. Jadi itu berbalik pada apa yang saya cakap tadi. Kalau kita boleh menguasai satu bidang, dan bidang tu selalunya terbaik ialah jangan terlalu nak fikir bidang apa, ya tanya diri sendiri bidang apa yang kita suka. Jadi kalau kita suka memasak, masuklah bidang pakar memasak. Kalau kita suka berkebun, masuklah bidang berkebun. Berkebun tu dia boleh meluas lagi. Berkebun bukan berkebun saja. Bila dah berkebun, kita kena tahu biologi. Kita kena tahu
tentang ilmu kaji hayat pokok-pokok, kaji hayat tumbuh-tumbuhan, dan bila nak tahu tumbuh-tumbuhan kena tahu juga haiwan perosak ataupun haiwan dalam ekosistem dia. Jadi lama-lama kita meluas ya. Jadi itu kita mengembangkan diri kita, mengembangkan minda kita, dan mengembangkan kerjaya kita. Jadi nasihat saya, jangan terlalu nak tertanya apa nak ambil, nak jadi pakar ni, apa minat kamu. Minat kamu itulah kepakaran yang boleh diceburi. Maksudnya tak ada masalah lah jack of all trades ataupun, tapi at least mastering one or two benda yang kita boleh kuasai. Okey, kembali kepada istilah kan, tadi Cik Nash ada sebut, ada bidang dia, ada istilah dia. Istilah ni perkataannya khusus kepada bidang tersebut. So istilah ni dia ada kadang dia kekal tetap sama sampai bila-bila, begitu je evolusi dia. Ada setengah perkataan dia berubah-ubah padanan mengikut kepada keperluan kan. Jadi bagaimana kita nak orang kata memperkukuhkan keupayaan dan pengetahuan kita ni dalam berkaitan dengan peristilahan ni? Kalau Cik Nash sendiri sebagai seorang penterjemah dan sebagai jurubahasa, apa cara nak mengatasi, bukan cara mengatasi, bagaimana nak mengendalikan situasi peristilahan yang sentiasa ada yang kekal, ada yang berubah-ubah, ada yang berevolusi, bagi membantu kecekapan kita? Sebab kalau translator, okey, boleh guna kamus penterjemah, boleh buat research apa semua kan. Tapi kalau jurubahasa, terutama jurubahasa serentak sangat mencabar. Kalau tiba-tiba kena pergi conference yang ada topik khas, dah buat research apa semua, mesti akan ada waktu, apa benda istilah ni ada ke benda ni kan. Cik Nash macam mana pendapat Cik Nash sendiri? Baik, kita pun tahu yang bahasa ini sentiasa berubah, mengembang, beredar ikut zaman, beredar ikut trend, beredar ikut penemuan saintifik terbaru dan sebagainya, macam-macam sebab. Macam-macam sebab kenapa bahasa berubah-ubah. Dan memang sebagai seorang profesional dalam bidang terjemahan dan kejurubahasan ataupun ahli bahasa ni, kita mau tak mau memang itulah sebahagian daripada kerja kita untuk mengetahui apakah istilah-istilah terbaru yang istilah umum. Itu yang umum lah, bahasa secara umum. Contohnya lah, sekarang ni kita ada istilah-istilah yang pada telinga orang biasa diingatkan istilah baru, ketimbang, merarau dan sebagainya kan. Wah, sebenarnya bagi seorang yang dah biasa meneliti bahasa, bolehlah dikatakan pakar bahasa sikit lah, jurubahasa dan penerjemah ni, lama-kelamaan dia boleh dikatakan pakar bahasa sebab memang itu kerja dia. Jadi untuk orang seperti kami ni dalam bidang ni, kami dah tahu itu sebenarnya bukan perkataan yang baru baru dicipta. Betul. Bukan. Sebenarnya perkataan itu semua dalam senarai-senarai yang ada 2-3 senarai perkataan yang digalakkan lah sekarang ni kan. Sebenarnya itu perkataan Melayu yang dah lama. Dan cumanya entah kenapa dia dah hilang dari penggunaan seharian. Jadi dikembalikan. Jadi contoh ada setengah orang kata, ini macam ambil dari bahasa Indonesia aja. Sebenarnya bukan orang Indonesia pun tak tahu apa merarau. Ketimbang tahu, sebab ketimbang tu dua-dua memang ada. Sebab memang bahasa Melayu yang dari dulu memang ada. Masa saya kecil-kecil ada orang cakap ketimbang. Tapi lepas tu memang saya tengok dah hilang dah. Jadi sekarang ni nak dipopularkan kembali. Jadi perkataan-perkataan ni kita jangan terlalu menghakimi, kata ini apa ni baru dicipta ke ataupun lagi teruk lagi diciplak dari bahasa Indonesia ke bahasa mana lah, tak tahulah kan. Walhal memang kebanyakan istilah-istilah tu memang dah ada dalam bahasa Melayu lama, cuma dah hilang tadi kan, sekarang dikeluarkan kembali. Dan itu untuk bahasa umum. Okey. Untuk menjawab bahagian keduanya, yakni dalam bidang tertentu, contohnya perubatan dan sebagainya, itu memang ada sulit sikit. Itu sebabnya saya cakap tadi, elok kalau ada orang yang sebagai penerjemah ataupun sebagai jurubahasa, dia juga menjadi pakar dalam sesuatu bidang tu. Untuk macam perubatan, memang banyak perkataan-perkataan baru yang setengahnya kita punya pakar bahasa seperti di Dewan Bahasa dan Pustaka pun masih tengah usahakan nak terjemahkan daripada bahasa Inggeris lah, selalunya Inggeris lah. Dan ini bukan satu masalah yang dalam
sebut katalah masalah bahasa Melayu saja. Sebenarnya semua bahasa yang bukan Inggeris semua mengalami masalah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mereka, bahasa Cina ke bahasa Indonesia juga ke bahasa apa. Jadi macam-macam lah. Jadi setengah bahasa dia cuba untuk mencari perkataan yang sesuai dari dalam bahasa dia sendiri untuk dijadikan perkataan yang telah diterjemahkan. Tapi setengah bahasa macam bahasa Melayu, kita sebenarnya ada pilihan. Sama ada kita cari istilah yang boleh macam dicantumkan untuk menjadi istilah yang sesuai dengan apa yang nak diterjemahkan dari bahasa Inggeris itu, ataupun kita terus melayukan dari segi ejaannya. Dan dua-duanya tak salah. Setengah orang kata, oh tak boleh lah, tak murni lah. Tak murni apa? Ya, tak murni. Tapi apa lebih penting? Nak murni sangat ke ataupun nak orang faham? Betul. Yang penting orang faham. Betul. Okay? Sebenarnya semua bahasa di dunia ni ada pinjam-meminjam antara satu sama lain. Ada. Kadang-kadang orang penutur bahasa tu dia tak tahu perkataan yang dalam bahasa dia tu sebenarnya dipinjam dari bahasa lain, dia tak tahu. Jadi dia kata, our language is pure, our language is unadulterated lah kononnya kan. Tapi kita sebagai pakar bahasa ni, kita tahu that is a borrowed word. Itu bahasa daripada Sanskrit, itu bahasa daripada daripada bahasa India lama contohnya. Jadi benda-benda macam ni tak boleh nak terlalu taksub ataupun chauvinis sebenarnya. Yang penting faham, ya. Jadi menjawab soalan khusus yang Cik Hidayat tanya tentang kalau tengah di tengah-tengah kerja ahli bahasa tu kan, kita dengar satu ini. Okey, selalunya jurubahasa profesional dia akan kalau memang belum ada perkataan yang tepat ataupun sesuai yang boleh digunakan ataupun dia ada tapi dia tak tahu, mungkin juga mungkin juga kalau perkataan tu baru ke apa kan, mula-mula kita ulang balik bahasa yang kita dengar tu, bahasa Inggeris ke bahasa apa, tapi cepat-cepat kita jelaskan apa maknanya, apa penjelasannya, cepat-cepat kita jelaskan. Itu memang salah satu teknik lah, bukan tipu, memang itu teknik dia. Yang penting orang faham. Jadi istilah tu kita ulang balik dan kita jelaskan apa maksud perkataan tu. Sebab kita tahu perkataan tu, cuma kita tak tahu ada tak bahasa dalam perkataan tepat dalam bahasa Melayu ke contohnya. Tapi jarang jugalah. Saya mungkin selama saya bekerja sebagai jurubahasa ni 2-3 kali je terjadi benda macam tu lah. Tak adalah terus sangat, selalunya ada istilah. Sama ada istilah dalam bahasa Melayu yang telah ditetapkan oleh contohnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Kadang-kadang bukan DBP, kadang-kadang industri sendiri itu tetapkan. Kadang-kadang macam industri seni bina, kadang-kadang ada perkataan yang memang dah dalam industri itu dah biasa pakai. Jadi tak perlu kita nak merujuk kepada DBP ke apa, tak payah. Dan cuma kadang-kadang kalau memang perkataan terlalu baru lah, saya pun tak teringat pula apa pun contoh, tapi kalau terlalu baru, itu yang kita akan sebutkan balik perkataan tu dan kita cepat-cepat jelaskan apa dia. Jadi audience kita, hadirin kita yang dengar kita punya terjemahan ataupun ahli bahasa tu, dia tahu perkataan tu maksudnya gitu. Okey. So maknanya, bukan maknanya, ini kalau saya boleh simpulkan kan, kalau sebab Cik Nash pun bukan orang baru ya, kalau tuan-puan nak tahu, daripada episod pertama pun dah diterangkan tentang latar belakang Cik Nash dari segi latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau. Jadi kalaulah bermula tahun 1996, 28 tahun pengalaman, memang boleh sangat kita anggap sebagai, bukan anggap, memang seorang jurubahasa dan penterjemah profesional. Jadi adakah tempoh masa yang lama dengan pengalaman yang pelbagai, latar belakang pendidikan dan pelbagai cabaran yang telah dilalui onak, liku dan duri ni kan, bukan bermakna meletakkan Cik Nash sebagai berada dalam zon yang selesa, atau sebenarnya tidak? Sebenarnya tidaklah begitu. Ada perkara lain cerita di sebaliknya. Silakan, kalau ada lah kan. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun lah, berdekad-dekad lah bekerja sebagai jurubahasa dan penerjemah ni, saya rasa pada keseluruhannya selesa dan yakin. Sangat selesa, sangat yakin. Bila saja dipanggil untuk apa-apa kerja, terutama yang susah ni, jurubahasa serentak. Itu memang susah. Bukan semua orang boleh buat. Dan kadang-kadang
orang yang buat terjemahan sangat bagus, mahir dari segi penulisan. Terjemahan tu menulis lah. Dia memang bagus. Tapi bila disuruh jadi jurubahasa, ya, secara langsung, secara hidup, secara live, kaku. Tak ada. Dia tak boleh. Jadi itu bukan apa. Mungkin kakunya sebab dia belum pernah buat, belum pernah melatihkan diri. Ya. Pada saya, sebenarnya semua orang boleh dilatih. Semua orang boleh dilatih. Cuma setengah orang cepat. Bila latih sekejap je, dia dah boleh buat. Setengah orang, kalau dia bersungguh-sungguh, dia mungkin perlu masa lama sikit, tapi boleh. Ya. Pada saya, jangan kata tak boleh lah. Saya memang dari dulu zaman Tun Mahathir, pada saya Malaysia boleh tu bukan benda main-main. Itu satu benda serius. Yang saya cukup marah kalau orang main-main dengan Malaysia boleh, lepas tu dibuat lawak ni, lawak tu. Sebab sebenarnya ini bergantung pada sikap kita. Kalau sikap kita positif, kita boleh buat, insya-Allah kita boleh buat. Jadi samalah untuk kerjaya kejurubahasaan ni. Kita kena yakin kita boleh. Jadi lama-lama bila kita dah melatihkan diri dan kita cari pengalaman, walaupun pengalaman kecil-kecil dulu kan, lama-lama ialah orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bukit-bukit lama-lama jadi gunung. Jadi kita akan yakin. Jadi rakan-rakan macam saya yang sekarang dah bertahun-tahun dah buat apa semua, saya tengok, saya tabik dia orang. Apa tu panggil pagi ni, boleh tak buat kerja petang ni? Boleh je. Cepat je. Cepat je. Sebab dia dah yakin, dia dah biasa, dan dia masuk apa tu booth. Contohnya ini untuk yang ahli bahasa, ya, untuk jadi jurubahasa, dia masuk booth tu, dia dah yakin. Apalagi kalau sebelum tu memang dah diberikan dia punya bahan, apa yang ialah temanya dengan bahan yang akan dibentangkan apa semua, jadi kita dah baca, kita okey, ini jadi sikit-sikit kadang-kadang kita nak ingatkan diri kita balik, okey, istilah khusus ni, istilah khusus tu, lepas tu buat je dah. Jadi tak ada, memang tak ada rasa takut lah. Betul. Tapi sebenarnya ada tapi sikit. Sebenarnya perasaan gementar itu bagus. Okey. Dalam psikologi, perasaan gementar sebelum memerlukan apa-apa, bukan jurubahasa saja, bukan kejurubahasaan saja, apa-apa kerja pun, rasa sikit gementar tu bagus. Sebab dari segi psikologi, perasaan gementar tu akan membuat kita lebih hati-hati. Kalau kita terlalu yakin sampai kita alah ni kacang putih, dulu kata alah ni kacang putih je, selalunya orang macam tu lah yang buat salah. Sebab dia terlalu yakin. Sama juga macam murid-murid ataupun siswa universiti yang nak masuk peperiksaan kan, sebenarnya bagus gementar tu. Jangan, selalunya orang yang pelajar ataupun ialah murid siswa yang dia rasa alah exam ni kacang putih je, dia lah yang nanti banyak salah-salah dalam dia punya jawapan tu, sebab dia terlalu yakin dan dia dah tak hati-hati tau. Dia tak hati-hati. Jadi sedikit perasaan gementar tu harus ada supaya kita hati-hati apa yang kita buat tu. Jadi jangan takut, maksud saya kalau kita masuk job tu, saya suka kalau saya apa tu gementar sikit, resah sikit kan. Jadi saya hati-hati. Kalau tak, saya terbuat silap sebab terlalu yakin. Yakin tu bagus, tapi jangan terlalu yakin sampai kita lupa yang kita ni manusia. Betul. Jangan terlalu yakin, jangan terlalu gementar. Betul. Semuanya secara terkawal kena ada. Okey. Sebelum kita pergi pada soalan saya gementar untuk pergi soalan berikutnya. Okey, soalan berikut ini tidaklah begitu sukar, tapi dia ada lebih mencabar sikit. Tapi sebelum kita pergi pada soalan berikutnya, kita saksikan VT. Okey.
Okey. Kita dah tadi orang kata baru nak permulaan kan, soalan-soalan yang orang kata baru nak warm up semua kan. Okey, ini soalan yang agak sedikit tak adalah kata terlalu sukar sebenarnya. Cuma ini ialah situasi semasa, situasi yang sekarang kita hadapi. Sebenarnya benda ni dah berlaku beberapa tahun sebelum ni dan semakin orang kata memuncak pada masa ini berkaitan dengan orang kata AI, kita ada machine translate, kita ada cat tools, kita ada speech to text. Pelbagai jenis tools lagi, termasuk jenis-jenis AI yang dah memang popular kan, Google Translate lah, DeepSeek dan sebagainya, saling bersaing berlumba-lumba pula nak menunjukkan oh ini lebih hebat, itu lebih hebat. Dan saya yakin jurubahasa pun dan juga penterjemah dia takkan dapat lari daripada orang kata kehadiran segala bentuk teknologi ini, membantu dalam masa sama mengawal penggunaannya dan mesti ada kebaikan dan keburukannya. Jadi kalau Cik Naj sendiri dah kan orang yang profesional yang dah lama berkecimpung kan, macam mana dengan keadaan AI ni? Mungkin persoalan ni banyak kali dah muncul kan, banyak kali dah muncul, dah banyak kali dah dipersoalkan kan. Tapi kalau hari ni kita nak pergi lebih mendalam lagi, macam mana kan kehadiran teknologi ni mengancam ke membantu ke, boleh manipulate ke, tu bagaimana? Okay. Ini ada dua bahagian lah dan dua bahagiannya memang masuk akal lah sebab satu bahagian terjemahan. Yang terjemahan ni kiranya yang bertulis. Okey. Kita bincang yang ni dulu ya. Kalau bertulis ni memang banyak dia punya app ataupun software yang perisian yang membolehkan terjemahan automatik. Okay. Dan memanglah ini satu cabaran besar sebab contohnya para pengguna yang memerlukan terjemahan, dia dah tak perlu menggunakan penerjemah manusia. Tak payah. Dia gunakan app, software ataupun AI sendirilah. Dia ada beza sikit lah. Kalau app software biasa ataupun perisian biasa tu, dia hanya yang sudah diprogram gitu saja. Diprogram gitu saja dan dia tidak menggunakan kecerdasan buatan dia. Okey, yang kecerdasan buatan ni lebih lagi. Maksudnya dia sangat lebih hidup dari segi mekanisme perisian dia dan dia lebih interaktif. Okey, walhal yang aplikasi ataupun perisian biasa dia tidak interaktif. Dia cuma lurus saja. Kita masukkan ni, dia masukkan di bahagian kiri, ada keluar belah kanan. Itu je. Jadi tapi hasil dia tetap menjadi cabaran. Okay. Cumanya mula-mula memang saya pun lihat, saya sebagai dalam seorang pakar dalam ataupun profesional dalam bidang terjemahan ni, mula-mula saya tengok masa AI dan software lah, termasuklah Google Translate ni semua sebahagian dia lah. Mula-mula tu memang nampak penurunan dari segi penawaran kerja untuk kami ni. Okay. Mula-mula adalah risau sikit kan. Tapi tengok-tengok, lepas tu banyak klien datang balik. Okey. Dia datang balik. Sebab dia kata, alamak, maaflah Cik Naj, dulu kami abaikan Cik Naj, kami guna AI, kami guna Google Translate, kami guna macam-macam perisian lah. Banyak sebenarnya, beratus-ratus ada. Kalau tengok dalam internet, dalam App Store apa semua, beratus-ratus ada. Macam-macam ada. Tapi masih ada masalah. Okay? Mungkin dia boleh terjemahkan mengikut mengikut kepakaran software atau perisian itu sendiri. Okay? Lebih bagus, lebih mahal software itu contohnya, mungkin lebih bagus lah hasil dia. Okay? Tapi masih tidak 100% sebaik apa yang manusia boleh buat. Walaupun sebenarnya dia semakin lama dia semakin membaik tau. Improving. Memang improving. Saya pun nampak semakin lama semakin improve. Sebab bila ada kesilapan nanti akan dilaporkan kepada app developer tu. Okay? Pembangun aplikasi tu contohnya. Jadi dia akan baiki, dia akan betulkan. Okay? Tapi itu manusia buatlah. Okay? Jadi lama-kelamaan. Tapi seperti yang kita sebut tadi, bahasa sentiasa berubah. Jadi secepatnya dia ubah ini, ubah tu, ditambah ni, ditambah tu, bahasa pun semakin berkembang lagi. Perkataan baru masuk ataupun perkataan yang sama tapi penggunaannya, trendnya dah berubah. Ataupun kadang-kadang bukan berubah sangat tapi bertambah. Satu perkataan tapi asalnya hanya satu maksud. Sekarang ni dah ada 2-3 maksud dah. Jadi ataupun macam juga tadi macam perkataan ketimbang, merarau, rapat, apa semua ni kan yang dulunya pernah digunakan tapi dah dilupakan, jadi sekarang timbul balik. Jadi ini semua app ni nak kena
nak kena di-update, dikemaskini. Okay. Tapi penyudahnya masih tak 100%. Okay. Dan kadang-kadang pula tu, bak kata Om Putih, a human will make a small mistake. Okay. Manusia akan membuat kesilapan yang sikit-sikit. Tapi untuk kesilapan yang dahsyat, itu komputer je boleh buat. Dahsyat di komputer. Dahsyat. Berapa contohnya? Okey lah, saya sendiri, cerita saya sendiri, saya ada klien yang saya sedih juga. Dia nampaklah dia dah tak guna saya, dia guna AI kan, ataupun guna app ni lah, macam Google Translate dan segala perisian. Sekali ada satu kali tu, dia datang balik kat saya, dia dia kata dia dah kalah dalam satu tender. Dia gunakan tender ni biasanya kita banyak kena hantar penulisan, nak kena hantar metodologi lah, apa macam-macam lah. Nak kena isi borang tu satu hal, tapi nak kena jelaskan apa kita nak buat pun. Jadi dia bagus juga, dia nak belajar apa kesilapan dia, sebab kena reject, kena tolak dia punya penulisan tu. Dia buat secara terjemahan automatik lah, terjemahan AI ke apalah. Saya baca pun saya tengok, alamak, ini memang kekok betul. Lepas tu ada satu kesilapan besar dalam dia punya istilah-istilah yang digunakan tu, yang saya faham, sebab istilah yang digunakan tu dia macam istilah yang tersangat literal, tersangat lisan. Jadi apa yang diperlukan, dia tak boleh nak terlalu literal, tak boleh nak lisan. Jadi bunyinya memang kelakar. Jadi bila orang yang keluarkan tender dan dia baca, dia tengok ni, dia akan rasa syarikat ataupun pihak yang masuk tender ni dia tak teliti. Dia main suka-suka guna ini, dan hasilnya tak kena dengan apa yang pihak klien tu nak, pihak pelanggan tu nak. Jadi disebabkan itu, alhamdulillah, klien saya tu dah selalu panggil saya balik. Ataupun kalau bukan saya pun, ialah manusia lah. Betul. Dia tak guna ini. Dan kadang-kadang juga, dululah, sekarang tak lagi, tapi dulu dia minta kita jadi proofreader. Jadi pembaca dan pengesah, buat pengesahan lah. Macam kadang saya sebut pembaca sah, maksudnya pembaca yang mengesahkan. Jadi kita baca ni, kita tahu ni dia guna fiction ke apa. Jadi dia ingatkan dengan cara tu dia boleh jimat duit lah, sebab kononnya untuk proofreader ni harganya kurang kan. Tapi saya cakap kat dia balik, sebab banyak sangat salah yang itu. Lebih baik saya tulis sendiri. Banyak salah tu. Yelah, salahnya bukanlah setiap baris, tapi malah kalau setiap baris lagi senang. Betul. Sebab kita akan jangka, setiap baris ada salah. Ini kadang-kadang kalau kesalahannya dia macam setiap perenggan ada satu kesalahan, lagi susah sebab kita nak kena cari mana salahnya ni. Jadi pening juga tu. Lebih baik kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita tulis sendiri. Okey. Yang kita sebagai pakar juga kadang-kadang tak segan silu saya cakap, kita pun ada guna aplikasi ini semua, tapi ada bezanya. Okey. Bila kita sebagai penerjemah profesional kita gunakan aplikasi ni, bezanya ialah kita dapat balik dia punya output ataupun hasil itu. Kita sebagai pakar, kita tahu okey, apa yang perlu dibetulkan, apa yang perlu dicantikkan, apa yang perlu dibuat dengan lengkap bahasa dia supaya lebih bunyi macam natural kan, bunyi semula jadi apa semua. Jadi penyudahnya, apa yang kita ubah suai, apa yang kita perbetulkan, kita percantikkan tu dah bukan AI lagi dah. AI tu hanya alat saja, hanya tool saja. Tapi apa yang keluar tu memang kita dah ubah suai, dah percantikkan dan jadikan manusia balik. Jadi itu sebenarnya itulah yang kepakarannya tu. Kalau klien mungkin ialah tengok klien juga, kadang-kadang ada juga klien yang bagus bahasanya, dia bolehlah buat untuk perbetulkan apa semua, tapi kadang kebanyakannya tak boleh. Dan
dari situ kita apa yang saya nak sampaikan ni sebenarnya perisian software, aplikasi, AI ni semua ada kebaikannya. Kebaikannya dia boleh dikatakan mempermudahkan kerja kami juga. Tapi masih tetap perlu kepakaran tu untuk output muktamadnya. Macam post editing macam tu masih perlu juga. Sebab kalau tak ada kami, benda tu masih tak sempurna. Memang tak boleh digunakan pun. Itu yang tender salah seorang klien tu saya kena reject sebab bila klien dia baca dia tengok ini memang tak boleh pakai je lah. Sebab tak ada sentuhan manusia tu. Itu penting. Okay. Banyak benda tu dia ada pro and cons tapi akhirnya tidak dapat menafikan perlunya kita untuk menyantuni teks tu sehingga selesai, sehingga sempurna penghasilan maklumat yang nak disampaikan tu. Okey, ni soalan terakhir. Soalan yang paling orang kata dah kemuncak betul lah ni penutup juga untuk edisi kita yang kedua. Okey. Ini berkaitan dengan situasi semasa berkenaan dengan kepengerusian ASEAN Malaysia 2025. Umum mengetahui bahawa kita telah terpilih sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun ni. Hal ini bermakna Malaysia akan terpilih menjadi tuan rumah kepada lebih 300 program majlis sidang kemuncak ASEAN di Malaysia sepanjang tahun ni lah. Maknanya memang ada keperluan jurubahasa di situ. Jadi itulah nak tanya Cik Naj, di mana orang kata kita boleh gilap, kita boleh menyokong industri kejurubahasaan dan penterjemahan di Malaysia selari dengan kepengurusian ASEAN 2025 ini, dan mungkin boleh diselitkan juga peranan dan ITBM di situ dalam menyokong, memperkukuhkan industri kita di Malaysia. Silakan. Baik. Kalau kita lihat kebanyakan negara ASEAN, bukan Malaysia saja, bila mereka jadi pengerusi, memang mereka akan memastikan bahasa mereka menjadi satu perkara yang sebahagian daripada yang dihidupkan dalam kepengerusian tu. Okay. Indonesia ke Thailand ke ataupun mana-mana negara mungkin malah saya tengok Singapura pun bukan masuk ke pengurusian saja, tapi apa-apa ini Singapura pun Singapura pun ada jurubahasa Melayu dia sendiri. Warga Singapura ni, orang Melayu Singapura menjadi ataupun warga Singapura lah yang menjadi yang membuat terjemahan dan ahli bahasa di dalam konteks Singapura tu. Jadi kita sebagai satu negara berdaulat yang memang punya bahasa sendiri, dan para pemimpin kita pun, ataupun bukan saja pemimpin politik tapi kadang-kadang pemimpin budaya, pemimpin sastra dan sebagainya, mereka pun sentiasa berkata kita harus memperkasakan lagi bahasa kita, dan inilah peluang keemasan dengan cara yang memang patut, bukannya dibuat-buat, bukannya nauzubillah, bukan chauvinis, memang ini biasa. Jadi waktu ni lah kita kena pastikan yang kita kena berbelanja sikit, sebab berbelanja dengan cara yang bagus untuk memastikan bahasa kita lebih digunakan terjemahan dan ahli bahasa supaya orang kita faham. Okay. Dan saya teruskan, semua penjawat awam ataupun pihak kementerian, pihak mana-mana, swasta juga, swasta Malaysia, bukan semua fasih bahasa Inggeris. Bukan semua fasih bahasa Inggeris, dan itu tak salah. Ialah seelok-eloknya kita semua fasih dua bahasa ataupun tiga bahasa atau bahasa, tapi kadang-kadang memang ada orang yang tak fasih. Kita tak boleh salahkan dia asalkan dia boleh berfungsi dalam kerja dia. Dan inilah di mana kita kena pastikan yang ada di dalam setiap acara, terutama acara besar-besar ataupun acara yang penting, mesti ada jurubahasa. Dan jurubahasa ni digunakan untuk memastikan semua orang kita yang terlibat di dalam setiap acara, setiap program itu boleh memahami dengan sebaik-baiknya. Dan sebab saya pernah ada program yang mungkin bukan kerajaan sajalah, mungkin swasta ke apa, tak perlu jurubahasa lah sebab kononnya nak save cost, nak jimat cost kan, tak perlu. Tapi tengok-tengok hasilnya banyak orang tak faham. Sebab
apa lagi kalau dalam acara tu banyak pula pembentang ataupun speaker yang bahasa Inggerisnya logat lain-lain. Ya. Contohnya saya pernah dalam satu persidangan di mana salah seorang speakernya orang daripada Scotland, ya, Scottish. Okay. Memanglah dia bercakap bahasa Inggeris, tapi logat dia pekat Scottish. Betul. Dan dia berbangga dengan logat dia, ya? Dan dia tak salah. Itu memang bahasa dia cakap Inggeris tapi itu logat dia. Dan kita tak boleh salahkan dia. Okay, tak boleh nak paksa dia, oh you have to speak in proper English. Okay, tak boleh juga. Jadi kami sebagai jurubahasa yang berkemahiran, yang telah diberikan latihan training untuk memahami segala macam logat ni, kami faham. Jadi saya nampak sebab masa mula je pembentang tu bercakap, banyak pula yang mencari alat jurubahasa sebab dia tak faham. Dia nak dengar kami terjemahkan tu. Jadi itu contohnya lah yang penting tu. Dan macam-macam saya pernah tengok kadang-kadang pembentang dari India, pembentang dari, dan saya tekankan bukan salah tau. Maksudnya kalau dia bercakap Inggeris dalam logat India yang pekat, dia tak salah, itu hak dia. Ya, sebagai manusia itu hak dia. Jadi itulah peranan kami, sebab kami memang dah dilatih. Masa kami latih, kami dengar logat India macam ni, logat macam-macam logat orang yang berbahasa Sepanyol bercakap Inggeris macam mana. Okay? Apalagi macam saya boleh berbahasa Sepanyol. Jadi lagi mudah untuk saya nak faham apa yang dia cakap tu. Sebab kadang-kadang memang susah nak faham. Orang yang bukan ada kepakaran, dia dengar orang bercakap Inggeris dan logat yang berbeza, susah juga dia nak faham tu. Jadi berbalik pada kita sebagai pengerusi ASEAN ni, inilah masa untuk kita memastikan, dan ini sangat penting, supaya semua orang kita yang menghadiri apa-apa majlis, acara, program ASEAN tu semuanya boleh faham dengan mengadakan interpreting ataupun khidmat kejurubahasaan tu. Itu penting. Jadi pada masa itu juga ia akan memartabatkan bahasa kita, sebagaimana setiap negara memang berhak memartabatkan bahasanya sendiri. Dan ini adalah satu kepentingan dalam tamadun manusia. Ya, tamadun manusia itu memang wujud dengan bermacam bahasa. Dan kalau ada sesiapa yang kata, tak pentinglah nak bahasa yang ni, kita gunakan bahasa Inggeris saja, itu sebenarnya sangat merugikan tamadun manusia. Sebab setiap bahasa itu ada kelebihan dan mungkin kekurangannya sendiri. Jadi bahasa ni ada kelebihan sikit sini, bahasa yang ni ada kelebihan sikit yang tu. Jadi kalau kita banyak belajar bahasa, kita akan nampak, bahasa Melayu ni dia ada kelebihan macam ni yang bahasa Inggeris susah kita nak ungkapkan. Kalau bahasa Cina, bahasa India, India banyak bahasa di India, atau bahasa Arab, ataupun bahasa orang asli. Okay? Masa saya pun sebenarnya salah seorang moyang saya orang Senoi. Dan boleh nampak pentingnya, sebab bila kita tengok bahasa Senoi ataupun bahasa Jakun, atau kita kan nampak sebenarnya bahasa Melayu ni dia memang, apa yang kita tutur sekarang ni adalah bahasa lanjutan dan evolusi, peredaran dari bahasa-bahasa lama, bahasa orang asli ni, bahasa Jakun. Jadi kalau bahasa-bahasa tu hilang, rugi kita, sebab kita takkan nampak peredaran bahasa daripada bahasa lama, bahasa orang asli yang lama-lama menjadi bahasa Melayu moden. Jadi berbalik pada ASEAN sebagai penutupnya tu, inilah masa kemasan untuk kita memastikan yang kita boleh memberikan khidmat sepenuhnya, terjemahan dan alih bahasa ke dalam dan dari bahasa Melayu kepada bahasa lain. Jadi kalau ada siapa-siapa Perdana Menteri, menteri-menteri ataupun pegawai kita yang dalam arena antarabangsa nak bercakap dalam bahasa Melayu, itu memang hak negara kita. Tak ada siapa boleh pertikaikan. Macam saya cakap tadi, Presiden Erdogan dari Turki, beliau datang ke Malaysia, beliau tak guna bahasa Inggeris, dia guna bahasa Turki. Dan bahasa Turki seperti juga setiap bahasa lain, dia ada keindahan dia sendiri. Seronok orang dengar bahasa Turki dia cakap. Jadi apa salahnya
Dan banyak, bukan Turki saja, sebenarnya banyak. Masa saya jadi jurubahasa di Australia tu, Perdana Menteri Laos dari negara Laos, dia bercakap bahasa Laos, walaupun dia boleh bahasa Inggeris, tapi dia memilih untuk bercakap bahasa Laos dan kami semua terjemahkan. Jadi jurubahasa Laos, dia dengar Perdana Menterinya berucap, dia terjemah kepada dia alih bahasa ke Inggeris, dari Inggeris kami alih bahasa ke Melayu. Untuk pendengar Melayu, pegawai PM semua ada. Jadi itulah kerja kami. Okey, terima kasih Cik Naj. Okey, dah banyak pelbagai soalan telah kami lontarkan kepada Cik Naj. Alhamdulillah banyak perkara input baru yang kita tahu berkenaan realiti sebenarnya sebagai seorang penterjemah dan juga jurubahasa. Dan ini saya kongsikan kepada tuan-puan, ITBM, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, selain membekalkan jurubahasa dan juga penterjemah profesional yang boleh melakukan pelbagai aktiviti kejurubahasaan dan penterjemahan yang diperlukan oleh pelanggan, kami juga turut melahirkan modal insan melalui proses pelatihan berpanjangan kepada mereka yang berpotensi untuk kita gilap kemahiran sebagai seorang penterjemah dan juga jurubahasa, khususnya kejurubahasaan sendiri, sebab ini satu perkara yang bukan mudah untuk dilatih, untuk dibentuk, untuk dia melalui proses pelatihan yang berpanjangan dari segi formalitinya, kursus, bengkel, pengajian peringkat tinggi dan seterusnya dengan pengalaman yang lebih lama bila kita melakukan aktiviti tersebut. Dan dalam hal ini ITBM ada menawarkan bengkel asas kejurubahasaan. Jadi sekiranya tuan-puan berminat, boleh saja lihat, layari laman web ITBM. Di situ ada terdapat info yang mungkin tuan-puan perlukan dan boleh saja mendaftar. Okey, itu saja, berakhir sudah edisi kita kali ini Cik Naj. Terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama kami untuk edisi ini, dan jumpa lagi pada edisi ketiga. Ada perbincangan yang lebih menarik selepas ini. Kalau tuan-puan pastikan tuan-puan sentiasa menonton, lihat saja untuk edisi yang berikutnya. Okey, itu saja. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi.